Nombor satu yang aku minat dalam filem ni adalah lakonan. All the cast yang ada dalam filem ni memang diorang jayakan watak diorang dengan baik lah. So Tok Roshamno, Remy Ishak, so watak diorang ni memang menjadi, boleh ke tak Nasti ni bawa watak Borhan ni kan. But bila dah tengok filem ni, yes, Nasti memang born to be Borhan as an Keluarman dalam filem ni. Dia memang, lakonan dia memang baik lah dalam filem ni. Aku boleh katakan kau boleh nampak dia sedih. Bila dia sedih, dia boleh jadi betul-betul sedih. Bila dia marah, dia boleh jadi betul-betul marah. Bila dia gila, dia boleh jadi betul-betul gila. Bila dia buat komedi, betul-betul lawak gila terbahak-bahak. So, all the lakonan dalam filem ni memang best gila. Anwar Bekmogal as a Inspector Sahab, Shweta Sekon memang best gila dalam filem ni. Itu nombor satu yang aku boleh cakap, benda yang aku suka. Nombor dua yang aku cakap yang best dalam filem ni adalah komedi. Daripada awal sampai habis, korang takkan berhenti gelak. Memang kelakar gila. All the punchline yang ada dalam movie ni memang, Anwari memang did a great job. Komedi dia memang punchy gila. Satu hall gelak weh. So memang best lah. So itu nombor dua yang aku suka about Keluarman. Nombor tiga yang aku suka about this film adalah all the cameo dalam filem ni. Dalam filem ni banyak gila cameo yang ada dalam Astro Shaw punya franchise lah. So itu nombor tiga. Nombor empat yang aku suka dalam filem ni adalah nostalgic moment untuk 90s, 80s punya kelahiran. Anwari memang bagi all the pop culture and then music score dalam filem ni memang best gila. In terms of nostalgic punya moment dalam filem ni, it's really good. And then all the memes yang ada dalam ni pun, dia memang berkait rapat dengan komedi tau. So itu saja benda yang aku suka.